Jadi malaikat kena bagaimana? Gejala orang zikir, rupari lakawa orang zikir na yang jak kenan ke yang zikir. Rupani malaikat litik. Qala malakun. Tulis surah malaikat. Ya Rabbi. Yang kita bawa likur yang kalau habis buka, baik tua tu. Fihim rajulun laisa minhum. Ya dongku. Lakawa orang zikirnya nazira urang ke nyambut ni. Yan, walakin ja'a lihat tapi jangan ajar ni, nak jual lain. Kadang nyak tu dia hutang, urung je hutang dengan fikir, kai pernah tak? Han. Menalah, untuk na urung dan perle. Jadi kan nyak fikir. Pakian. Sebab Tuhan kan ngali pegah kita tanya yang ka dalam ke syurga, pat menidung bak api neraka, naik kala neraka. Pun tanya oleh Allah, pegah biut apa menteng, nak terjang aju. Yang ni pergi lagi syurga, naik kala syurga hana dan punya kala pergi berat lah itu untuk syurga. Mana untuk syurga kan tak buat yang ngebutnya temu syurga. Pak melindung dengan Allah, pak neraka. Pun naik kala kan neraka dengan Allah, bukan buh mana tu. Bel lupa jalan pai lupa yang tak ada. Hana lupa mereka hana kala neraka. Pergi tenggerai kala, tenggerai naik kala neraka diminta tak dipelung bak neraka. Mana pelung neraka tak pelung bak buh mati yang temu neraka kematiannya. Hingga akhirnya Allah berisi bina malaikat. Bina malaikat yang bersama dia orang zikir. Fa'ushidukum. Supaya jasi bina kata malaikat. Ani kaghafartu lahum. Lun kalau ampun kepada mereka itu ahli zikir. Jadi ketika pegah oleh Allah menyanyi macam malaikat jadi tadi. Kepampur bina ahli zikir. Katanya oleh malaikat yang kalau nanti orang ya dua mendengaran. Ya duangku langkawannya nanti orang. Kan nyambut ya. Nah aja kenan. Dia pegah pun ampun urunnya. Yang dia pegah pun tak de hanaga tengun hanaga dia akhir kedan. Tapi ampun lain kan ya nyut dan tertim ke duduk macam. Pakiban dia malaikat. Pakiban jawab Allah pau tanya. Qala najuli Allah. Ya banhum julatha. Lam yajqa bihim jadi tuhum nyan urung medike nyan urung duk han celaka urang lain duk kenan pumpung han celaka urang lain sebagaimana ahli zikir ka janji ampun ba Allah urung ya duk kenan duk mentang ampun ji nyan keramat lile hatta urung zikir ampun kita orang dalam zikir yang dia dan tim zikir duduk mentang. Lagi kita tanya tapi benar. Hai kita tanya bawa jumlah. Tajak bawa jumlah yang melukat ni. Meluput je tanya tapi melukat dia beli. Nak tahu melukat dia beli? Iga kahek jumlah. Dia karak lu jumlah je pada bola mai tu. Dak gereng-gereng kanan. Ya alih najak kebur nak apa kebur. Iga kahek jumlah. Dia kebur bawa jumlah. Ia pun dari jumlah hai. Apa kebur dia malam. Melukat kat teruk banyak boleh kamu bah turun boleh men dia kam nukan hawa melukat jak rim ayan gop men melukat gop perubit di rumah kurang jumlah katuk tanya pura-pura tanya kemur dengan malam kibu tak jauh melukat ube namin ciam jauh ia long anoglah cip tun tiabah tam man tiabah iblis Iblis lega, lukat dia beli handun. Yang kebenaran. Kita yang nak curug dia beli orang kira dan bagaimana? Tak curug dia beli. Kita nyawakan beribadat. Yan, kritik kan. Takli tamu yang kadang hai pokok imam selamat tapi kan. Pertama nglah curug haji, tapi ketulih badawa. Ketulih badawa orang yang mati untuk dunia iman tak lama tapi hada untuk qailah minan nar. Bak dawam tulis. Urung pemerintah li Allah ba api neraka. Nacap badawa. Tajid tamam. Tajid tamam surga iblis. Iblis le urang hanam deca.